Khat Islamik ialah seni tulisan yang menggunakan huruf Arab sebagai medium utama untuk menghasilkan karya yang indah, seimbang dan bermakna. Ia bukan sekadar kaedah menulis, tetapi satu bentuk seni visual yang menekankan kecantikan huruf, ketelitian garisan serta keharmonian bentuk. Seni khat berkembang seiring dengan penyebaran Islam kerana tulisan Arab digunakan untuk menulis Al-Quran, menjadikan khat dihormati sebagai seni yang dekat dengan ibadah dan nilai spiritual. Dari segi sejarah, seni khat bermula sejak zaman awal Islam pada abad ke-7 dengan gaya tulisan kufi, iaitu bentuk tulisan lurus, geometri dan tegap yang digunakan untuk menyalin Al-Quran pertama. Setelah itu, pelbagai gaya khat lain berkembang seperti nasah, thuluth, diwani, farisi dan rika'ah. Seni khat kemudian tersebar ke seluruh dunia Islam termasuk alam Melayu, di mana ia digunakan pada manuskrip Melayu Jawi, batu nisan, ukiran mimbar dan seni bina tradisional. Tulisan Jawi ialah sistem tulisan yang menggunakan huruf Arab yang diubah suai dengan penambahan beberapa huruf baharu seperti ca, pa, ga, nga dan nya bagi menyesuaikan bunyi bahasa Melayu. Jawi bukanlah bahasa Arab, tetapi bahasa Melayu yang ditulis menggunakan aksara Arab. Ia telah digunakan sebagai medium penulisan utama orang Melayu selama berabad-abad. Dari sudut sejarahnya, tulisan Jawi mula berkembang di alam Melayu sekitar abad ke-12 hingga abad ke-14. Menurut Fatilah, apakah kepentingan Jawi dan khat bagi kebudayaan Melayu? Kepentingan Jawi dan khat bagi kebudayaan Melayu. Bagi saya, Jawi dan khat ini penting dalam kebudayaan Melayu sebagai alat komunikasi dan pentadbiran. Okey, Jawi ini digunakan secara meluas dalam pentadbiran Melayu. Contohnya dalam urusan rasmi, dokumen rasmi, surat menyurat, dan ianya digunakan untuk menyatupadukan masyarakat Melayu. 3. Okey, kita tanya pendapat Fatin pula. Kalau Fatin sendiri macam mana? Apakah kepentingan? Kerana sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, tulisan Jawi ini kita gunakan dalam pendidikan agama, penyebaran agama Islam. Malah ia memudahkan penerimaan dan pemahaman ajaran agama melalui penulisan. Contohnya dalam kitab, hikayat dan teks keagamaan yang ditulis dalam tulisan Jawi. Baiklah semua, sebelum kita mula menulis khat, saya nak terangkan dulu apa yang kita akan gunakan untuk menulis khat. Yang pertama, kita akan gunakan pen khat ataupun pen bermata tirus. Pen khat ni nanti akan membolehkan kita menghasilkan garisan tebal dan nipis dengan lebih kemas. Ustaz, saya nak tanya, kenapa khat tak boleh guna pen biasa? Baiklah, kenapa kita tak boleh guna pen biasa? Sebab pen biasa boleh menulis, tapi belum tentu dapat menghasilkan perbezaan antara garisan tebal dan garisan nipis. Sedangkan dalam seni khat, elemen tebal dan nipis itu sendiri adalah sangat penting. Oleh itu, pen khat ataupun pen bermata tirus direka khusus untuk menjadikan tulisan lebih cantik dan seimbang. Baiklah, seterusnya kita juga akan menggunakan kertas bergaris supaya dapat mengekalkan aras huruf dan ketinggiannya serta mengelakkan tulisan kita daripada sengit. Ustaz, saya nak tanya, kalau saya pakai kertas selain daripada kertas yang bergaris, boleh tak? Baiklah, kalau kertas putih ataupun kertas biasa tanpa garis, boleh. Tetapi untuk latihan asas, lebih baik awak gunakan kertas yang ada garis supaya dapat mengawal rupa huruf nanti dan juga jarak tulisan. Bila dah mahir nanti, baru boleh guna kertas putih atau kertas biasa. Okey, jelas ya? Oh, faham. Ya, siapa nak cuba guna teknik yang ni tadi? Saya Ustaz, saya nak cuba. Betul ke ni Ustaz? Macam ni ke Ustaz? Boleh ni. Pergi training lagi, mungkin akan tajam lagi nanti. Okey, boleh duduk. Terima kasih, Wan. Baiklah, murid-murid, memandangkan minggu lepas kita dah belajar khat nasah. Jadi hari ini Ustaz nak tengok sendiri kamu buat khat nasah ni mengikut pembagian yang Ustaz akan bagi lepas ni.
boleh. Kita pergi kepada hukum yang kedua dalam ejaan jawi, iaitu hukum kagak. Okey. Konsep yang pertama kita perlu tahu dalam hukum kagak adalah menentukan semua bunyi kaf dan ga di akhir ayat yang tidak perlu ditambah alif. Okey, maksudnya apa-apa perkataan ataupun kalimah yang mana suku kata di akhir yang terdapat huruf kaf ataupun huruf ga tak perlu ditambah alif. Okey, contohnya kita tengok yang pertama, la ge. Okey, kalau tengok suku kata kat sini, konsonan vokal, konsonan vokal. Tapi kalau vokal di akhir sepatutnya kita perlu tambah alif. Tapi bila mengikut hukum kagak, kita tak perlu tambah alif di belakang. Jadi bunyi la ge dalam tulisan jawi adalah lam alif ga sahaja. Okey, contoh kedua, tiga. Ejaan jawinya adalah ta ya ga. Sebab kalau hukum kagak perlu gugurkan alif di belakang. Okey, kagak konsep yang ketiga iaitu dia dikecualikan pada keadaan pertama i pepet dan yang kedua kata seragam ai. Okey Syam, Ustazah nak minta listkan apa dua perkataan yang mewakili i pepet dan satu kata seragam ai. Boleh? Boleh. Okey, silakan Pak. Okey. Kata seragam ai pula. Apa contohnya? Betul, Afrika. Betul. Yes, Afrika. Okey, terima kasih Syam. Okey, kita tengok sama-sama jawapan Syam. Kat sini dia tulis teka ejaannya ta, kaf, alif. Sebab apa ditambah alif? Sebabnya hukum kagak dikecualikan pada kalimah yang i pepet. Okey, maksud i pepet bunyinya dia ke atas i dia. So dia ke atas, betul? Betul. Okey, so ditambah alif. Jadi yang teka ni betul. Okey, kita tengok kata serabang bi. Afrika. Kenapa ditambah alif? Sebab Afrika adalah kata serabang bi. So perlu ditambah alif. Okey, so itu sahaja untuk hukum kagak. Faham? Okey, terima kasih. Hukum dalung ada 5 hurufnya, iaitu dal, ro, lam, waw dan nga. Baiklah, 5 ni huruf yang perlu ada dalam hukum dalung. Apabila suku kata terbuka bertambah dengan suku kata terbuka tak perlu ada alif. Sebagai contoh, raga. Baiklah, raga. Kenapa raga tak perlu tambah alif di belakang? Sebab ini adalah hukum luar dalung. Maksudnya dia tak ada huruf dalung dalam suku kata kedua dia. Baiklah, kita bergerak pada seterusnya. Namun, bagi hukum dalung pula, ia perlu ditambah alif pada suku kata keduanya. Sebagai contoh, dada. Kenapa dada perlu ditambah alif? Kenapa raga tidak perlu ditambah alif? Huruf dalung. Betul. Huruf dalung yang terdapat dalam perkataan dada ini ialah dal pada suku kata keduanya, iaitu huruf dalung. Sebab itu perlu ditambah alif di belakang. Baiklah, Izal, boleh kamu bagi satu contoh hukum dalung yang lain? Gula. Gula. Kenapa gula? Sebab ada lam dekat suku kata. Betul. Gula. Gawal, lam, alif. Gula. Kenapa gula hukum dalung? Sebab ada lam. Lam ini adalah huruf dalung. Okey, boleh. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu hukum dalam ejaan jawi, iaitu hukum rama. Hukum apa? Rama. Okey, so dalam hukum rama kita kena faham dua konsep. Okey, dua konsep yang utama je, iaitu yang pertama, dia terdiri daripada dua suku kata. Okey, dua suku kata. Yang pertama KV. K adalah konsonan, V adalah vokal. Dan suku kata kedua sama juga. Pertama K adalah konsonan, yang kedua V adalah vokal. Konsep kedua kita kena tahu, kita perlu tambah alif pada kedua-dua suku kata. Okey, kita ambil satu contoh. Okey, Wani, boleh tak ke hadapan tunjukkan dekat kawan-kawan semua macam mana kita nak eja perkataan rama-rama? Boleh salah. Okey, silakan. Okey, kawan-kawan semua tengok macam mana ejaan rama-rama yang Wani tulis. Betul ke tidak? Okey, alright. Terima kasih Wani. Okey, jom kita semak sama-sama. Semak ke Wani? Okey, macam mana saya bagi tahu tadi? Hukum rama, macam mana suku kata dia? Tambah alif, iaitu konsonan vokal, konsonan vokal. Okey, so kita pecahkan dekat sini. Ra, alif. Mim, alif. Okey, ini yang Wali tulis. Lepas tu kita bandingkan yang konsep ni dengan tulisan ni. Okey, ra, konsonan tu vokal. Konsonan. Alif, Vokal. mim, Konsonan. alif, Vokal. Jadi menepati tak hukum rama? Menepati. Yes, so jawapan yang Wali tulis adalah betul. Okey, ikut Wani. Okey. Wani, saya tak faham lah kenapa cikgu suruh kita baca jawi. Bukankah sekarang kita banyak guna tulisan umi tu? Saya faham kau rasa, tapi sebenarnya tulisan jawi itu sangat penting tau. Ha? Penting? Macam mana tu? Bukankah jawi ni tulisan lama ke dan tak digunakan lagi? Okey. Dia sebenarnya sangat penting. Walaupun tulisan lama, dia sebenarnya sangat berguna untuk bidang pendidikan Islam. Lepas tu tulisan jawi itu wujudnya bahasa Melayu untuk tulisan umi.
Macam tu. Oh, faham. Baru saya faham kenapa tulisan Jawi ni penting juga dalam kehidupan. Izal, kau dengar tak apa yang Fat dan Wani bincangkan tadi? Dengar-dengar yang pasal kepentingan tu kan? Betul yang tu. Tapi kan, aku rasa bukan itu saja kepentingan Jawi dalam pendidikan. Jawi juga membantu kita baca Al-Quran sebab huruf Jawi dia hampir sama dengan huruf Arab. Jadi, bila kita biasa dengan Jawi, kita lebih mudah kenal bunyi dan bentuk huruf Al-Quran. Betul tak, Izal? Betul juga, macam ada huruf yang sama bunyi. Jadi, bila kita belajar Jawi ni, kita akan terbiasa dengan sebutan huruf dan nanti akan memudahkan kita untuk baca Al-Quran. Betul tu. Sekarang aku faham rupanya Jawi ni bukan sekadar untuk tulisan nama, tapi penting untuk pendidikan dan agama kita. Betul-betul tepat sekali. Sekejap. Seruan memanfaatkan seni Jawi dan khot Islamik. Secara keseluruhannya, seni Jawi dan khot Islamik bukan sekadar bentuk tulisan atau hiasan visual, tetapi ia merupakan nadi peradaban yang menghubungkan kita dengan sejarah, ilmu dan estetika rohani yang mendalam. Ini membolehkan kita mempelajari hikmah keindahan dan memelihara rekod sejarah bangsa. Justru, warisan ini adalah teras identiti bangsa yang wajib dipelihara dan dimartabatkan. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab kolektif untuk memastikan kesinambungan warisan agung ini. Galakan utama ditujukan kepada semua lapisan masyarakat untuk mengambil langkah proaktif. Generasi muda dan pelajar disuruh untuk tidak menganggap Jawi dan khot sebagai subjek akademik semata-mata, tetapi sebagai kemahiran unik yang patut dikuasai dan diamalkan. Akhir sekali, penggiat seni dan masyarakat umum digesa untuk terus menyokong, menyertai bengkel dan berinovasi dengan menggabungkan khot dengan reka bentuk moden atau media baru. Marilah kita bersama-sama menghargai, memelihara dan mewariskan khazanah seni Jawi dan khot kepada generasi yang akan datang.